Okay, so sekarang kita day 2. Kerja boleh makan ni tak? Boleh bagi yang kerja. Jom, day 2. Jom, day 2. Okay, day 2 Okay. So hari ni day 2. Kita gerak 8:41 pagi waktu Thailand. Okay, mohlah kita nak pergi breakfast, makan dim sum. So ni abang kita bawa hari ni. Okay, so first stop kita pergi dim sum Chapura. So kita breakfast pagi kat sini. Yeah. Dim sum Chapura tak jauh daripada hotel. Lebih kurang 5 minit lah naik van. So mohlah kita makan pagi dim sum Chapura halal. Okay guys, so sekarang ni meja kena asing sebab katanya penuh, tapi padahal ada booking. Okay, so kita tunggu je lah macam mana. So ni tadi order gyoza. So dalam ni lah bentuk dia. Dia macam dumpling lah tante. Okay, so sekarang kita on the way nak pergi tempat gajah. Okay bang Cang Campak camp. Okay, so sekarang ni kita dah sampai dah Chang Puak Camp di Hat Yai. So ni muka-muka nak naik gajah. Okay, so ni keadaan dalam dia. Okay, so sekarang ni kita tengah naik gajah. Riding an elephant. Okay, Adam, muka sikit Adam. Tunjuk muka. Tunjuk Amanda, tunjuk muka. Ya, ayah tak nampak. Okay. Okay, ngam. Okay, so inilah perasaan naik gajah. Tu dia. Gajah ni berumur 16 tahun dia kata. 16. Ini tempat gambar. So kita dah settle kat sini. Bukan pukul 12 lebih lah sekarang. So ramai lagi masih yang baru datang. Okay, so sekarang ni kita nak pergi Samila Beach. Kita on the way. Settle tadi kat Chang Puak Camp. Kita naik gajah. So ni perjalanan dia lebih kurang dalam 20 minit lah. So sampai sana nanti kita akan naik ferry pergi ke Samila Beach. Kita sekarang dekat tempat kopi. Abang dia cakap tempat ni lawa tak gambar. Kita sebelum persinggahan nak pergi Samila Beach, dia bawa kita pergi sini. Cafe Amazon. Adam, sini. Adam. Okay, jom kita pergi kat van balik. So inilah tempat dia. Katanya cafe macam konsep hutan lah sikit. Ni biasa jual macam ni berapa bang? Berapa baht ni kalau jual macam ni? 20 baht. 20 baht maksudnya RM2 lah. RM2 murah RM2. Nama dia? Mangga 2. Omas Hongkong. Manis. Okay. Kita sekarang nak pergi naik ferry. So sekarang ni momen beratur lah. Kita naik by kenderaan lah. Van pun naik sekali.
Nampak tu ada boat tu. Tu. Okey, so sekarang ni kita nak naik ferry. Abang ni royak bayar 20 baht. 20 baht. 20 baht. 2 biji. 20 baht. So sekarang ferry nak reverse. Kita nak naik. Okey, so sekarang kita dah nak naik ferry. Nampak abang dia kata kalau jalan kaki dalam ni free je. Di atas. Settle tadi naik ferry. Nanti balik pun sama juga. Okey, so sekarang ni kita dekat Samila Beach. Samila Beach. Okey. So memang sangat ramai orang. Okey, ayah dengan Nuha berjalan-jalan. Sangat panas. Panas Nuha, bahaya, boleh demam. So sekarang ni kita on the way ke masjid pula. Pemandangan dia tepi pantai. Katanya ni masjid orang Malaysia kahwin secara sorok-sorok sini. So sekarang ni kita dekat Rivers Cafe. Kat sini tempat macam view-view lah. Kita sekarang dekat Rivers Cafe. Cafe atas laut ni kot. Laut ni. Nuha sayang ibu tak? Nuha sayang ibu tak? Nuha sayang ibu tak? Sayang tak? Ni nama tempat dia River Cafe. Dia terapung tu. Kat sini kita tak makan, kita just jalan je tengok view dia. So ni ada kapal. Food. Ini adalah cara untuk set up anak-anak bergambar. Ada. Bukan senang. Agak berayun . Inilah gangster kampung. Yang serun. Itik juga. Itik kan sir? Tanyalah bang. Tanya Johan. Itik kan sir? Pilih cantik. Yang kecil ni nak terjun. Yang kecil ni fokus tengok itik. Tu
Dia orang nak tengok binatang tu. Jadi maksudnya tu kena buat something tu. Buat belah kerbau lah. Kena tu. Kena masuk bayar RM2 lah. Tu rumah Tok Noh lah maksudnya kena bagi idea. Nampak ada peluang perniagaan tu Tok. Kau belakik. Boleh tak Tok? Sekarang kita on the way ke floating market. Kita sekarang ni berada di floating market. So kita nak apa? Makan lah. Untuk dia tu makan malam. So kita dah beri kat masa sejam kat sini. Aku memang betul-betul pegang kamera kali ni. X3 aku pegang. Pocket 3 yang pegang tengah record ni. Okay, let's go. Dia pegang Kamu ketik kan? Ya ni.